Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili warga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ketibaan Syawal 1447 Hijrah pada kali ini adalah merupakan antara kegembiraan-kegembiraan yang menggambarkan bahawa sesungguhnya kita telah diberikan kesempatan dan peluang untuk beramal ibadah dengan sungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan yang lalu. Ambillah ini sebagai peluang untuk kita saling ziarah menziarahi, saling maaf bermaafan. Mudah-mudahan tautan dan ikatan ukhuwah Islam akan semakin kukuh dan mantap, dan juga yang lebih penting lagi ialah inilah juga peluang di mana kita dapat meraih keredaan dan kegembiraan untuk ahli keluarga kita bersama-sama. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya mewakili sektor pengurusan Jawi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri 1447 Hijrah, saya Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Pengarah Operasi Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh warga kerja Jawi di seluruh wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Mudah-mudahan seluruh amalan kita sepanjang Ramadan diterima dan diberkati oleh Allah Ta'ala, dan teruskan komitmen kita, kesungguhan kita, momentum sepanjang Ramadan yang telah memberikan kepada kita nilai-nilai kasih sayang, kesabaran. Maka teruskanlah kita menyantuni masyarakat dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh warga Kuala Lumpur, seluruh warga wilayah Persekutuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.